Orang dah kata full stop lah. Jangan lagi bulas ke dan sebagainya. Berhenti terus buat pengumuman. Okey, kita tak nak bincang lagi pasal ladang ini sebab takkan ada ladang babi ini sekarang. Itu yang kita nak. Sekarang tuanku dah cakap 3 kali tak nak. Puak-puak tu masih bawa lagi dalam Dewan. Anwar Ibrahim masih buat lagi kenyataan cerita pasal benda ini. Kita kena tengok lah boleh ke tidak ke apa ke. Orang dah kata full stop lah. Jangan lagi bulas ke dan sebagainya. Tak payahlah cari siapa yang boleh buat jauh daripada ini ke apa ke. Tak payah ulas langsung. Saya nak cakap pada Anwar ke Amir ke, pergi terus buat pengumuman. Okey, kita tak nak bincang lagi pasal ladang ini sebab takkan ada ladang babi ini sekarang. Itu yang kita nak. Bukan nak cakap ada silap faham lah, apalah, kena cari yang jauh lah, yang boleh buat bersih lah, apa ke benda. Itu bukan yang tuanku cakap. Memang dia tak erti bahasa lah, betul tak? Rakyat semua faham apa yang tuanku cakap, betul tak? Tuanku tak nak langsung. Saya tengok di Facebook Istana Selangor sampai dia poster ada tulis full stop lah. Tak payah nak bincang-bincang lagi lah. Apa nak justifikasi lagi. So apa kita nak dengar daripada Perdana Menteri dengan MD Selangor adalah buat pengumuman kita takkan ada ladang babi ini di Selangor.